baru lepas bersama, tengah ikhtiar hamil, boleh ke terus pergi urut badan? Risau takut ganggu proses penempelan, betul ke? Ya, boleh urut badan, tapi ada syarat penting. Kalau baru lepas bersama dan tengah dalam fasa subur, ovulasi, elakkan urutan kuat bahagian perut bawah dan pinggang. Sebab masa ni, kalau ada sperma tengah menuju ke tiub falopio untuk jumpa ovum, kita tak nak ganggu perjalanan tu. Fokus urut bahu, tengkuk, betis, tangan untuk bantu rileks dan kurangkan stres yang sangat bantu hormon TTC. Kenapa perlu berhati-hati dengan urutan? Proses awal persenyawaan dan penempelan sangat sensitif. Tekanan urut kuat di abdomen boleh jejaskan aliran darah ke rahim. Kalau dah ovulasi dan bersama, tunggu 3 ke 4 hari sebelum buat urut bahagian pinggang ke bawah. Nak bantu hormon stabil dan rahim lebih bersedia, minum FT setiap pagi. Ada inositol, magnesium dan prebiotik untuk bantu hormon tenang, usus sihat dan rahim kuat untuk penempelan. Ingat, TTC bukan tentang telan suplemen je. Tapi faham apa yang badan perlukan waktu penting macam ni. Badan yang rileks, hormon yang tenang, itu kunci lekat. Follow saya untuk ilmu TTC dengan cara lembut tapi berkesan.